Berpura-pura menjadi orang lain sehingga jumpa diri sendiri. Purpose of life yang selama ni kabur mula menjadi cerah dengan kehadiran cerita-cerita orang di sekeliling dia. Rental Family, sebuah filem arahan Hikari yang bergenre drama komedi, diterajui oleh Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Gorman dan ramai lagi. Berkisarkan tentang Philip, seorang struggling actor di Tokyo yang secara tak sengaja dapat job yang pelik daripada sebuah agensi. Beliau diarahkan untuk berlakon menjadi karakter buatan demi memberi closure kepada klien agensi tersebut. Daripada situ, bermulalah perjalanan hidup Philip yang akan membuatkan beliau discover arah tuju dan human connection bersama kliennya. Walaupun filem ni genre drama komedi, aku rasa dia balance antara komedi dan juga drama itu dengan baik sekali, dan dia buatkan kita rasa macam komedi dia tu tak try hard sangat mah. Dia tahu bila nak suntik benda tu masuk, letak benda tu masuk, dan dia tahu bila jangan letak, so that drama tu lebih palpable, lebih orang kata dekat dengan penonton. Aku boleh bagi contoh dekat hampa, tapi ia akan merosakkan pengalaman menonton hampa. Lakonan Brendan Fraser pula dalam ni memang top notch. It's just a very struggling actor yang kelihatan dalam filem tu, dan setiap connection yang dia cuba buat dengan manusia ataupun klien dia tu sangat pure, sampaikan hang rasa macam boleh relate, emosi tu dekat dengan hang. Dan benda ni bila involve dengan banyak klien, penulis kena tahu cerita mana yang hang nak selip. Maksudnya dalam banyak-banyak klien dia tu, banyak-banyak cerita antara klien dia tu, yang mana hang highlight untuk beri kesan impact kepada penceritaan dan juga karakter serta filem. Dan dalam ni penulis dan juga pengarah tahu benda tu. Dua important klien dia dalam cerita ni bukan saja bagi impact dekat penceritaan, malah kat karakter utama serta karakter sampingan dalam Rental Family. And paling penting dia bagi impact dekat penonton. Aku dekat part ujung tu aku tak sangka aku agak beremosi juga lah. Dan benda tu yang penting sebab kalau dia tak tulis dengan betul, bila part kematian, kesedihan, apa semua ni kita takkan rasa, sebab dia tak tulis dengan baik Dia buatkan benda tu jadi flat. So, bila mereka teriak pun kita tak boleh nak relate. Tapi bila mereka tak teriak, mereka hanya sekadar bermain dengan emosi, kekecewaan, kesedihan, semua tu kita boleh rasa sebab ditulis dengan baik. And this is definitely one of the film yang hampa akan rasa tak rugi untuk tonton Dia akan bagi tahu dekat hampa yang actually human connection ni tak boleh dipaksa. Dia take time untuk build satu trust, satu connection and satu hubungan sesama manusia. So bagi hampa yang nak tonton, boleh tonton, dah ada dekat digital platform. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts, jangan lupa follow. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye. This is amazing. It's cool, but it's fake. You know, sometimes it's okay to pretend.